Hakim Kasa Hendrawan. Uish. Baik. Kata dah ngelam. Guys, hari tu kami dah settle mancing untuk sesi pagi. Jadi kami ada mula sedikit video tutorial memancing untuk orang yang bernama Hendrawan dan Hakim Kasa. Okay, jom layan. Saya daun kami itu. So guys, sekarang tutorial nyai lundang. Sekali kami akan ajar kita orang cara nyai lundang lah. Kita akan pakai mata kail yang memang mata kail lundang. Kita sebab pakai mata kail ikan sebab mulut undang kecil. So itulah mata kail ikan, mata kail undang. Saya nombor 3. Biasa kita ambil snake. Kita ambil snake, nak udang. Biasa kita cekok dari bawah. Okey, cekok dari bawah. Okey, nak snake yang dah mati dah. Mesti mau ke snake hidup, biasa simpang hati. Okey, jadi kita akan picit palaknya. Kita akan buang palak dah. So bila udang makan tuk sampai kat situ nya hook lah. Nya masuk dalam mulut udang, then kita strike. Okey, macam ni strike. Jom langgar video tu. Hendrawan Hakim Kasa. So, untuk tutorial strike lah. Kita siapkan nak golong terus. Kita perlu slow-slow. Okay, pakaian untuk ikan. Mungkin kita tahu ikan, boleh golong terus. Tapi masalah kita sih tahu ikan ke udang. Okay, dari upah pusing-pusing ikan lah. So, kita strike ikan bulu. Tu antara ikan yang ternyaman. Jalan. Ikan bulu. Ikan biulu. Enggak banyak bulu untuk bulu. Enggak. Ikan tu asyik betik yang takut pegang. Untuk bulu-bulu lah. Bulunya warna emas. So, tutorial muka ikan. Okey. Allah. Okey, hati-hati ya mau pegang nona. Okey, turut 3. Okey, cit. Okey, yang ikan si betik boleh tu. Boleh bicit tu. Ikan sembilang cun bola hemat. Ikan sembilang. Ada pergi ke sebeta kita orang dekat ya. Jangan didengar. Ikan sembilang kecil lah. Ikan sembilang kecil. Okey. Pergi minum dek, kita beli mahal. Belilah marketplace. Kekurangan si ori tu nak. Hanya pun waktu ais. Tahan lama. Okey. So ajaklah tutorial strike. Hendrawan Hakim Kasa. Ada senyum. Hai taang semua ekor aku. Depan ni satu asal. Pek. Mesti kena ambil halus ada muka halus ada muka motor je loh. Hujan pagi.
Alhamdulillah. Jom. Jom. Hendrawan Hakim Kasa. Ya. Biasa. Ya, sanggup turun sini nun. Coba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikan guys, Bapak jangan lupa. Jadi itu bukan udang. Tuh, pas itu. Kita makan kan tuh. Bau makan. Sudah kena pada ini. Bandai, pernah itu bandai. Allahu Akbar. Saya nama rezeki Hakim Kasa Hendrawan. Nak lepas ya? Oh, nak bikin lepas ya? Bawa saingan lah. Sini kena kumpuai ini. Wish. Pakai itu. Bandara. Iya. Ikannya mana? Hendrawan Hakim Kasa. Guys, sudah lagi guys. Ada katuk Hendrawan. Kita penikan. Hakim Kasa. Tengah video tok nauna. Gambatte ne. Tok buat enjoy. Tok buat menikmati hari cuti. Wow. Oye. Hendrawan Hakim Kasa. Udang. Tim biak dok angin lah. Tim biak dok angin lah. Oke, untuk kita tengah strike. Kemungkinan besar kita strike ikan bulu lagi. Sebab ikan bulu tu adalah ikan yang bergerak di dalam kumpulan lah. Okey, udang. Okey, kita ada dua joran yang tengah neguk ini tu. Untuk kita tarik slow. Boleh nak tarik laju-laju. Okey, dah nampak permukaan dah. Okey, tarik je lah. Okey, bila kita strike, kita akan pada Hakim Kasa Hendrawan. Okey, kita sudah layap. Ada sikit lagi kali strike kok. Ada strike. Macam dah set lagi. Okey, saya dah letak golong lah. Tak langgar ada sih. Ada. Ikan gelamak guys. Tu saya isi dah. Cuma tak besar sikit pun, mbak tak ulang. Alhamdulillah guys, double strike. Tu yang kita take away lah. Ayu nak kita. Ya, ini yang kita cari. Maggi size. Saiz manis-manis. Uish, ikan belusa. Alhamdulillah. Guys, ikan belusa guys.
Senyum Rizal balik rumah. Hmm. Alhamdulillah. Bawa ikam dek. Si sampai 2 minit. Terus ada strike. Alhamdulillah, ikan bulu lagi guys. So, kaya letak peneguk juga. Saya dah kosong. So, kita akan tukar pot. Okay, pot apik kata Rizal. Pot apik kita balik ke depan sungai tadi. Pot memang apik dia. Uish. Hendrawan Hakim Kasar. So guys, alhamdulillah kita pun dah selamat sampai ke JT Tanjung Malik. Ini JT nya Malik. Tanjung Malim. Tanjung Malim. Kedah. Perak. Perak. Tu tenggelam, lu tenggelam. Ibu tak ini tanda hak Jal. Tanda hak. Misi menyelamatkan payung. Ai. Nasi. Ai. Ayo. Ayo naik. Anjal. Allah Akbar. Bawa risau dia payung ah. Hilang dah. Hilang ke? Lipat ya? Sebab ke? Ada dia lipat. Waktu tenggelam. Apa jeti nak? Lepas tu dia, saya dah hal lah. Ikut nak sembang rai. Ada orang cun dek, seorang kontrol. Saya dah hal lah, kan rezeki je. Alah. Dah surut lah, lagi sikit apa sih? Okay, kain ambil yang lah. Okay, saya dah. Ajak. Baik. Waktu tenggelam, lu tenggelam. Ibu tak ini tanda hak Jal. Tanda hak. Dah kena sembang. Ada ni al. Ada. So guys, tadi lepaskan air lah. Macam payung masuk, pasal duduk. Pasal gini, sampai jumpa balik guys. Yang nyuruh nak ambil balik payung lah. Payung mahal. Surat semua. Orang mancing juga. So alhamdulillah guys, payung mahal yang kita beli pakai duit yang halal kita dah balik lah. So kini kita nak cucinya, soalnya bau gini kan. Okay.